Sebab tu, kalau you perasan, Fiza tahu, Fiza yakin. Benda ni you alami juga. Dari kecil, masalah bertubi-tubi datang. Sampai benda tu efek dekat confident you, keyakinan you. Cara you tengok orang, cara you bawa diri, cara you tengok dunia. Sebab dari kecil, dari kita lahir tu, kan? Dari you lahir tu, dah macam-macam masalah. Tahu tak kenapa? Sebenarnya, you yang paling special, istimewa dalam keluarga you tu. Dari mak ayah, dari adik-beradik tu. Dengar macam, perasan. Sombong. You ke? Special di sisi Allah. Sebab Allah pilih you, tak cahaya kebenaran dalam diri you. Masalah bertubi-tubi datang sebab cara you tengok semua benda lain daripada ahli keluarga. Ahli keluarga lain, dia tahu benda tu toksik, tak bagus, tak sihat. Tapi dia tetap teruskan buat sebab dia macam tradition. Pattern daripada nenek moyang, teruskan buat. Sampai je dekat you rasa macam, benda ni tak betul, tak bagus ni. Kena stopkan, jangan buat. Bila you bersuara macam tu, dia sebenarnya trigger, dia akan buat ahli keluarga lain terasa. Sebab dia macam, kau siapa? Tiba-tiba nak berhentikan benda yang normal ni. Semua ahli keluarga buat, kau tiba-tiba tak nak buat. Kenapa? Kau siapa? Dari situ, kita rasa macam kita pelik. Betul? You pelik. Rasa macam luar daripada ahli keluarga. Rasa macam orang luar. Tak sama dengan ahli keluarga lain. Jadi sekarang, you dah tahu sebenarnya you special. You istimewa di sisi Allah. You boleh nampak benda yang tipu-tipu. You nampak kebenaran. Gunakan kelebihan ni, jangan benci siapa-siapa. Jangan bergaduh dengan siapa-siapa. Tapi, buat pilihan sendiri. Buat cara sendiri. Apa dalam fikiran, apa dalam perasaan, idea tu betul daripada Allah. Allah pilih you untuk ada idea baru, cara baru, pattern kehidupan baru daripada ahli keluarga lain. Tapi jangan benci ahli keluarga lain, jangan. Gunakan kelebihan tu, buat cara sendiri, buat pilihan sendiri, kehidupan sendiri. Memang berjaya. Dah berjaya, naikkan, tarik balik. Mak ayah, adik-beradik, ahli keluarga kita tu. Tapi you kena mulakan. Sebab Allah tak letak idea, perasaan, fikiran tu macam tu je. Biar Allah letak macam tu, so sekarang you dah sedar, you kena buat pilihan sendiri, jalan sendiri. Dah berjaya,